Takkan hilang walau fajar bersinar. Warisan lama. Dulu sebelum tanah Melayu dijajah, British dah robohkan satu lagi tiang Islam. Tiang yang tinggi, luas dan berilmu. Namanya Mughal. Letaknya di India. Tahun 1857, ulama dan tentera bangkit. Mereka lawan British dengan Quran di dada, dengan pedang warisan, tapi mereka tewas. Bukan kerana lemah, tapi kerana dikhianati bangsanya sendiri yang percaya janji British. Mufti digantung, madrasah dibakar, hukum Islam diganti akta penjajah. British tak perlu bom masjid, cukup dia pegang undang-undang. Dan bermulalah projek besar, jinakkan India untuk menjinakkan dunia Islam yang lain. Bila Islam jatuh di Delhi, maka pintu ke tanah Melayu pun terbuka.